sakit dada, sakit ulu hati, sakit belakang, sakit belikan, jalan rasa nak jatuh, terbongkok-bongkok, rupanya anxiety. Pasien saya ni seorang makcik berumur 65 tahun, datang daripada Negeri Sembilan. Mengadu badannya berat, dada tak selesa, gelisah, risau, tak tentu arah, dada rasa berat, nafas sangkut, mulut kering, rasa nak menangis, sedih tak tahu tentu arah, sakit ulu hati, tak seronok, badan letih, sakit belikat, sakit belakang, sakit urat, jalan rasa nak jatuh dan kena bongkok, kena ada orang pegang baru boleh jalan. Lama banyak tahun dah dia mengidap penyakit ni. Dia ada berjumpa dengan doktor dah scan dia, doktor dah scope dia, dah cek jantung, dah x-ray, dah cek tulang belakang. Semua dah buat. Semua doktor kata tidak ada masalah. Doktor bagi dia ubat tahan sakit, dia buat angin, dia buat gastrik, ubat sakit urat, ubat sakit saraf. Dan last kali doktor refer dia kepada doktor psikiatrik sebab semua ubat-ubat yang dia makan tak baik-baik juga. Dia dapat 3 jenis ubat untuk rawatan penyakit. Doktor kata dia sakit makcik ni, penyakit kemurungan, depression. Jadi dia makan 3 jenis ubat. 1 ubat tidur dan 2 ubat untuk kemurungan. Lama tak baik-baik juga, tak tahu dah macam mana, tak berkesan dengan dia. Lepas tu satu hari kawan dia kata, kau pergi jumpa doktor Man, tengok kokok berserasi, dia kata. Jadi datang jumpa dengan saya tengok lah. Saya tengok simptom dia, saya tengok betul lah. Mukanya diam, tunduk ke bawah, monyok, sedih, tak nak bercakap, jalan terbongkok-bongkok, slow je kena papah. Naik kat atas kan, duduk depan saya. Saya tengok betul-betul, saya kata makcik ni ada anxiety dengan kemurungan ni. Betul sebab saya masing-masing bang. Saya kata makcik, kita bagi ubat dulu, tengok je macam mana ya. Saya bagi ubat anxiety je kat dia. 0.5. Alhamdulillah, selepas setengah jam hilang semua simptom-simptom tu. Perut tak pedih dah. Senyumlah dia. Senyum. Badan dia dah tak letih, senyum tak menangis, dia tak ada rasa apa-apa dah. Perut tak pedih dah, tak pedih dah. Rasa sakit badan dah, tak ada dah. Sakit belikat tak ada dah. Sakit leher tak ada dah. Sakit dada tak ada dah. Jalan pula, saya suruh dia jalan. Dia kata bangun, badan suruh dia jalan pada. Dia berjalan laju. Dia datang kena papa. Lepas setengah jam dia bangun laju jalan tanpa perlu papa. Dia jalan kena papa, jalan datang bongkok. Lepas 1 jam dia jalan sendiri, tak payah papa dan tak payah ada orang pegang, tak bongkok. Jalan laju je. Tak payah lagi ada apa-apa sakit lagi dah. Alhamdulillah, duduk depan saya senyum. Ya Allah, ya Tuhan. Ya Allah, hilang dah doktor. Terima kasih banyak-banyak. Saya kata Alhamdulillah. Allah bagi sembuh, bukan saya, Dr. Man bagi sembuh. Makcik ni sebenarnya stres apa sebenarnya? Dia tengok muka anak dia, dia tengok muka suami dia. Sebenarnya dia ni dulu jaga cucu-cucu dia. Sejak daripada kecil, cucu dia kecil, dia jaga cucu dia. Sejak akhir-akhir ni, cucu-cucu dia sekolah. Cucu dia sekolah, mak dia ambil balik. Cucu dia jauh lah dengan nenek dia ni. Member ni sunyi lah, stres, mengajuk sebab anak dia ambil anak ni cucu-cucu dia balik. Selalu ada cucu sebab sembang. Tertekan lah dia, stres lah dia. Jadi murung lah, masuk dalam bilik duduk, sunyi sorang-sorang, makan tak nak apa, tak hilang berat badan. Selepas dia makan ubat anxiety tu, bercakap banyak. Anak dia kata, suami kata, doktor, dia dah cakap banyak doktor, dah happy dah. Saya bagi dia makan mi, saya bagi dia kopi. Allahu Akbar, lama tak makan doktor, takut nak makan. Dia orang kata saya ada gastrik doktor, saya dah pantang macam-macam. Saya tak makan pedas doktor, saya orang Negeri Sembilan ni saya suka makan podasnya Macam mana saya nak hidup tak makan podas? Tak makan podas pun sakit perut juga ni doktor. Dia tak makan podas pun sakit juga. Dia makan ubat gastrik pun sakit juga. Peliklah kepala otaknya, tak tahu nak macam mana. Saya kata cik makan. Dia makan sedap. Rupanya cik tak ada sakit gastrik pun. La ilaha illallah, saya masih ingatkan cik ada gastrik. Patutlah cik makan ubat gastrik tak baik doktor. Patutlah cik pantang sampai kurus pun tak baik doktor. Rupanya sakitnya anxiety. Ya cik. Saya cakap kat anak-anak dia, lepas ni tolonglah bawa cucu bagi duduk kat dia balik. Bagi dia cucu balik duduk balik. Biar Iris dia. Iris sekolah-sekolah yang berdekatan dengan dia. Dia tak boleh, dia kata. Tak apalah, lepas ni doktor, cik aku cubalah buat kerja kat rumah-rumah, tengok aku mengemah bertanam pokok ke apa benda ke. Sebab apa? Sebab kalau duduk diam lagi sakitnya cik. Lepas ni makan ubat, bila perlu dah ya. Lepas ni tak nak fikir-fikir dah. Tak nak stres-stres dah, tak mau. Lagi stres, lagi risau, lagi sakit cik. Ubat tak berkesan cik. Oi, anxiety makan badan cik. Dia bukan merisaukan saja, menyedihkan, menakutkan saja. Tapi anxiety ni menyakitkan badan. Dari kepala sampai ke kaki. Dengar tak makcik? Dengar doktor. Cik nak sembuh tak? Ingat usaha saya. Lepas ni jangan sebut bukan-bukan, jangan mengeluh, jangan tengok benda-benda yang menakutkan, jangan dengar bukan-bukan, jangan pantang bukan-bukan, jangan pegang nadi, jangan cek nadi semua, jangan cek darah tinggi, risau semua. Jangan teringat benda lepas. Tak mau stres, ya. Kalau anxiety tu datang, pujuk ya. Cakap, lepas dah. Jangan risau lama-lama, jangan panik lama-lama ya. Anxiety tu bukan gila cik ya. Anxiety tu kerisauan, kebimbangan saja. Overthinking yang terlampau. Tak mau. Anxiety boleh baik. Syarat dia jangan fikir banyak-banyak dah. Kalau tak boleh kawal, baru makan ubat anxiety yang saya kasih, okey? Jangan bergantung dengan ubat, okey? Okey doktor. Janji tau. Cakap macam ni. Acik kuat, acik pandai, acik baik, acik sembuh. Allah tolong. Macam tu. Saya ajar dia untuk terima kenyataan. Saya ajar dia untuk berdamai dengan anxiety. Saya ajar untuk reset otak to be positif. Saya ajar dia untuk kawal trigger-trigger yang masuk, yang selalu menyebabkan anxiety itu datang. Dan saya suruh dia kawal dan kontrol kalau anxiety itu datang. Pujuk supaya boleh tenang nafas, kontrol dan sebagainya. Kalau tak boleh, baru makan ubat. InsyaAllah ubat tu lama-lama boleh perlahan dan boleh kontrol dan boleh berhenti sendiri, insyaAllah. Ingat, kita mesti boleh baik. Okay? Assalamualaikum.